menggunakan konsep pokok tadi perlu kasih stres untuk dia berbuah. Jadi Okey, Assalamualaikum dan salam pertanian. Hari ini saya nak kupas satu topik yang semua petani bertanya. Dia kata kenapa pokok tak boleh berbuah walaupun dah baja banyak bertahun-tahun. Boleh Acik terangkan sikit? okey, dia kalau dikaitkan pokok yang tidak berbuah tadi, sebenarnya masa Acik belajar dulu, pokok ni dia ada prinsip bila prinsip pokok ni bila dia stres dia akan keluarkan buah. Itu prinsip pokok. Contohnya gini, bila pokok katalah pokok kelapa dah tua, kemudian cuba tengok kan, sebelum dia mati ada satu atau dua biji tadi. Sebelum tu sebelum Acik masuk UPM dulu, teringat arwah ayah tadi kan, pokok mangga di belakang rumah tak berbuah. Apa yang dia buat? Ditakiknya pokok tu. Bila ditakik pokok tu, Acik tanya pada ayah tu, kenapa dia buat macam tu? Biar berbuah. Jadi dalam hati Acik tadi, iya ke? Rupanya masa dekat UPM tu, memang pokok tadi bila dia terasa hendak mati, dia akan mengeluarkan buah. Nah, jadi apa yang berlaku di India, style kasih stres tadi itu, dia lombokkan sikit-sikit daun yang gugur, yang kering tadi, dibakar di bawah kanopi tadi itu. Tujuannya untuk pokok tadi stres. Alright. Jadi dari situ kajian dibuat, itu yang merumuskan pokok bila stres dia akan berbuah. Bila hari ini knowledge tadi hasil daripada kajian tadi itu, cuba kita perhatikan sekarang. Kalau dulu kita nak rasa durian tumbuh musim dia, tetapi kenapa hari ini durian di luar musim pun ada durian? Itu yang bila menggunakan konsep pokok tadi perlu kasih stres untuk dia berbuah. Jadi kalau contoh tadi itu pokok durian, dia lapiknya bahagian kanopi tadi itu ditutup dengan tikar getah ke apa ke, supaya bila hujan tadi tidak akan terkena pada zon akar, seperti pokok tadi mengalami stres. Logiknya gini, bila musim buah durian yang banyak, coba perhatikan, musim buah-buahan tadi banyak. Jadi bila berlaku kemarau yang agak panjang, kemudian lepas kemarau akan boleh dikatakan hampir semua pokok akan berbuah. So itu dia punya konsep pokok tadi. Okey. Jadinya itu sebab yang kedua adalah pemberian baja. Pemberian baja itu sebabnya kenapa baja tadi setidak-tidaknya ada dua peringkat. Baja peringkat awal untuk pokok yang muda, dan pokok yang matang. Beza baja tadi itu disebabkan N sahaja. Untuk yang awal tadi, itu yang kita kenali macam Acik buatkan baja tadi itu kan, yang baja subur dengan baja
buah atau paksa buah. Mana beza dua ni, dia mesti dibezakan. Apa kata? Kalau misalnya kita gunakan baja subur tadi, sampai pokok dewasa pun kita masih gunakan baja subur. Pokok akan rimbun, akan subur, daunnya lebat, tetapi kurang berbuah atau tidak berbuah. Itu dikenali sebagai konsep gila daun. Maknanya perlu tukar daripada baja subur kepada baja buah. Right? Yang kedua, jelas ni. Yang keduanya, adakah disebabkan tanah itu lemah atau tanah mati? Okey. Tanah mati dia menjejaskan kepada kesuburan pokok. Sebab apa? Masalah akar tadi untuk berkembang dan masalah akar tadi untuk dapatkan makanan. Okey. Dari sudut kedudukan pokok tu pun ada kesan dia. Sebagai satu contoh ginilah. Pokok yang ditanam tepi parit, dan parit tadi sentiasa ada air tau. Jadi bila sentiasa ada air, pokok tidak mengalami stres tau. Bila pokok tak mengalami stres, apa jadi? Dia buat macam biasa, tak nak berbuah. So kalau misalnya keadaan macam itu, selain daripada kita pruning, dan dia akar juga perlu di-pruning. Macam mana nak pruning akar tadi itu kan? Ambil lebih kurang dalam jarak 4 atau 5 kaki daripada pangkal dia tadi, korek parit keliling. Parit keliling tadi, dia sebut parit kalau saiz parit itu besar, longkang lah, lebih kurang dalam kedalaman sekaki setengah, lebar lebih kurang sekaki. Korek. Maksudnya apa? Maksudnya buang dia punya akar-akar serabut dong. Jangan buang dalam kita buat longkang tadi, mana yang bertemu dengan akar utama, supaya tidak keliru, akar pokok tadi ada akar tunjang. Dalam sekeliling dia ada akar utama yang kedudukan dia ni mendatar. Jadi jangan potong akar yang mendatar, maknanya akar utama yang mendatar tu jangan dipotong. Sebab itu akan kalau kita potong, maknanya akan menjejaskan kekuatan pokok. Right? So yang kita nak buang tadi adalah akar-akar serabut. Itu juga konsepnya sama untuk kasih pokok stres. Okey. Faham? Okey. Yang ketiga dia, apa langkah paling cepat untuk petani boleh buat supaya buah lebih banyak? Kalau dari peringkat awal untuk mengajak pokok tadi itu berbuah lebat, bermula daripada benih itu sendiri. Benih. Dia berpunca daripada benih, kemudian sebab benih tadi itu bila kita tanam tadi ada melalui biji benih, dan ada yang anak benih yang cantuman. Itu pun memberi kesan kepada penghasilan buah. Yang keduanya, macam mana itu yang diperkenalkan anak benih tapak gajah. Kalau sekarang ni Indonesia mempopularkan bukan tapak gajah, dipanggil kaki berganda. Maknanya
daripada beberapa biji benih dicantumkan, jadikan satu batang utama, baru dikawinkan dari, pada batang yang utama tadi itu. Penekanannya, bila gunakan tapak kaki gajah tadi, pokok akan mengeluarkan hasil berbuah, hasil yang banyak tadi. Ginilah Acik kasih satu contoh itu. Pernah tak atau perasan tak bila pokok mangga yang jenis pokok pelamair ke apa kan, bila dia berbunga macam mana? Banyak bunga dia. Sehingga daun-daun pokok tu pun tertutup dengan jambak-jambak bunga tadi itu. Seolah-olah pokok tadi, bunganya penuh. Cuba bayangkan, kalau semua bunga yang timbul tadi akan mewujudkan putik buah dan berbuah, rasanya pokok tu boleh terbenam tau, berat sangat. Tetapi dalam konsep pokok untuk berbuah tadi, dia tidak gitu. Konsep dia, pokok hanya kekal memegang buah sehingga matang, bergantung kepada kemampuan pokok tadi menyimpan makanan. Jadinya kemampuan tadi setakat mana, setakat itulah buah tadi akan kekal. Jadi walaupun kita taruh macam-macam mana, kalau misalnya pokok itu tidak mampu untuk menyimpan makanan, dia tetap akan gugurkan. Maksudnya cara menggugurkan tadi itu banyak kaedah. Ada yang kena angin lah, ada yang kena. Cuma kembali kepada asas pokok tadi itu, dia akan kekalkan pokok melekat pada tangkainya sehingga matang, bergantung kepada kemampuan pokok tadi untuk mengambil dan menyimpan makanan. Terjawab dari soalannya. Ya, kita tanya penonton. Rasanya penonton rasa jelas rasanya ya. Okey. Setakat ni itu saja. Terima kasih Cik untuk penerangan pada hari ini. Kalau ada penonton atau petani-petani yang hadapi pokok buah tak nak lebat, tak nak berbuah, kita follow tips yang akan datang, video yang akan datang. InsyaAllah nampak beza. Okey, kalau nak lebih banyak video, penonton kena buat apa Cik? Kena subscribe lah ya. Okey, sila komen, subscribe, like. Nanti kita akan kupas lagi tajuk-tajuk yang dalam channel ini. Okey Cik, terima kasih.